Untuk buka pintu belakang dia, kau hanya perlu tekan kat sini sahaja. Kereta ni datang dengan 2 power door, kanan dan juga kiri. Dan yang ni seat belakang dia. Datang dengan seat full fabric dengan function ISOFIX di kedua-dua kerusi. Ada armrest dengan cup holder di bahagian tengah. Dengan seat condition dia masih cantik lagi. Siapa dapat jackpot ni geng. Bahagian atas ada control aircon untuk aircon row kedua dan juga ketiga. Dan kat sini ada roof monitor daripada Alpine. Privacy glass. Tengok kat sini gelap dan kat sini cerah. Ada food tray. Sunshade dengan sunroof. Untuk seat row ketiga dia datang juga dengan seat fabric dan boleh muat 3 orang. So untuk yang berminat naik kereta ni boleh roger je terus. Okay guys, jom kita tengok belah belakang pula.